inilah keadaan tunggu di Zhuhai Railway Station. Tu yang screen tu kita boleh tengok kita punya Didi dah sampai ke belum. So kita tunggu dekat sini. Sampailah Didi kita tu, dia duduk dalam petak-petak tu. Jadi dia akan detect nombor. So kita sekarang nak pergi ke hotel. Lepas tu kita akan gerak terus ke Macau. So hari ni kita orang dah sampai dekat Macau. Sekarang kita nak menuju ke The Londoner. Yes. Bus free. Bus free. Kita naik bus free. Tengok keadaan bus. Sangat selesa, kan? Sangat selesa. Hari ketiga. Kita sekarang berada di Zhuhai. Sekarang kita nak pergi cari kedai makan malam di Zhuhai. Kita tengah cari kedai makan. Di sekeliling ni hotel kita. Area ada kedai runcit, ada 7A. Wine. Okay. Kita orang tengah tunggu. Kita orang tengah tunggu Didi kat tepi jalan. Ya, inilah Zhuhai. Macam hujan. Hujan lah weh. Ya. Ni hotel kita orang. Yibo Hotel. Malam-malam boleh jalan sebab dia area open street. Oh, it's cute. So, kita dah jumpa kedai halal di Zhuhai. Ini dia. Oh, besar mi dia. Ini interior dalam kedai. Boyah kereta tu. Inilah suasana malam di Zhuhai. Kita orang alhamdulillah dah selesai makan. Sekarang kita orang nak balik. Kita orang cari kereta. Dan ini Grab. Malam di Zhuhai. Malam baru hidup bandar ni. Kalau siang dia macam suram.